Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam perkongsian tentang permainan keris ya. Jadi sebagaimana yang telah beberapa video sebelum ni, ini adalah video penambahan ya tentang penggunaan keris. Jadi yang jarang ataupun biasa kita tengok ialah keris tu digunakan untuk mengetuk bahagian tubuh lawan. Jadi tadi tuan-tuan dah tengok pergerakan yang laju. Sekarang saya tunjuk pergerakan yang perlahan. Minta tolong saudara Firdaus masuk. Kita buat teknik ni dari segi perlahan ya. Jadi apa yang berlaku tadi, bila dia acah, saya akan berundur ke belakang. Yang selalu saya cakap adalah action, reaction. Bila orang menyerang kita, reaksi kita kepada serangan yang dilakukan. Dan fitrah manusia, bila ada yang perkara-perkara ataupun benda yang menakutkan, dia akan undur ke belakang. Itu fitrah manusia. Takut itu biasa ya. Jadi apa yang berlaku, bila dia acah saya keluarkan keris saya. Dan dia tikam, saya elak, saya tepis tangan dia ke sana. Dan dia datang balik, saya tahan. Bila tahan, saya angkat keluar keris tu dan saya serang dan dia elak. Maknanya dia menjauhkan diri daripada saya. Saya pula ancaman kepada dia. Dan seterusnya dia datang serang. Bila saya keluar daripada laluan serangan, saya guna bilah keris ni untuk ketuk tangan dia. Nampak Saya ketuk tangan dia. Bila keris tu dah jatuh, saya cuba libas ke arah dia, dia tahan lah. Jadi saya tangkap tangan dia, saya tarik dan saya ambil ke bahagian perut. Seterusnya saya tikam. Dapat Okey, so lagi sekali. Itu dia segi huraian ringkas tentang apa yang saya buat dalam pergerakan laju. Kalau tuan-tuan tengok, saya ketuk dan terus. Okey, sasaran sebenar adalah, kalau saya dapat, saya nak ambil bahagian mata tu. Sebab siapa yang tak nampak, dia tak boleh nak melawan ataupun berlawan. Tetapi dia react. Dia menunjukkan reaksi. Sebab dia tahu saya pergi mungkin ke bahagian leher dia. Jadi dia tahan. Bila tahan, saya lapis gerakan tu, saya tarik. Bila tarik, saya jauhkan tangan dia yang satu lagi ni daripada saya. Nah, daripada sini ruang terbuka luas. Pilihlah sasaran. Kalau saya tikam ke situ, boleh ke? Boleh. Sini boleh. Sini pun boleh. Jadi bila saya tarik, dia bergerak ke depan. Itu yang saya turunkan dia. Nampak Saya cucuk dekat sini supaya dia pandang ke sana. Seterusnya saya letak di antara tulang selangka pada bau dia tu. Dan saya terus tikam ke bahagian dalam. So Ali pusing kat sini. Okey. Okey, dapat Bila saya cucuk situ, dia akan paling ke sana. Dan seterusnya saya letak di sini. Dan saya tu tikam ke bawah. Tarik dan saya hiris lagi sekali. Untuk pastikan dia terus hilang keupayaan untuk berlawan. Okey, belah sini Ali. Dapat Okey, jom. Jadi kalau tuan-tuan tengok, okey, terima kasih Ali Firdaus. Jadi apa yang tuan-tuan tengok tadi, penerangan ringkas tentang teknik ataupun buah bermain keris secara serangan berangkai Sebab kalau di luar, orang akan serang ataupun tikam kita bertubi-tubi. So kalau dia dah objektif dia ataupun matlamat dia untuk menikam kita, dia akan datang tikam kita selagi tak dapat. Jadi faham perlakuan manusia bila berlawan menggunakan senjata tajam, bukan keris sahaja. Jadi tadi saya telah terangkan tentang teknik Jadi teknik tu saya cuba huraikan sebaik mungkin, dengan harapan tuan-tuan fahamlah. Jadi keris ni bukan sekadar hanya untuk menikam, tetapi bilah dia juga boleh digunakan untuk mengetuk ataupun menghiris. Jadi satu masa dulu, bilah keris ni disapu dengan racun.
Jadi ada macam-macam lah, racun ular, racun katak, racun tumbuh-tumbuhan ataupun racun buat atas sendiri, homemade racun dekat rumah lah. Walaupun ada racun dekat sini, tapi bila kita potong atau hiris orang menggunakan bilah yang beracun, dia tidak akan datangkan kesan serta merta. Dia ambil masa sebelum orang racun tu membawa kesan kepada badan. Kalau orang tu tengah mengamuk, contoh lah ya, sini ya, minta tolong Firdaus. Nah, bila dia tikam saya keluar, saya hiris saja. Masa tu adrenalin kita tengah high, dia pun tengah high, tengah tinggi. Bila saya hiris, dia rasa sakit. Tapi cukup tak hirisan tu untuk menghentikan pergerakan dia? Tidak. Kalau nasib saya tak baik, saya pegang, saya hiris, dia tendang saya. Bam. Jadi pastikan orang yang menyerang tu perlu dilumpuhkan secara total. Lucutkan senjata, satu. Dan tikam. Sebab apa? Kalau sekadar hiris, lepas tu kita tengok reaksi dia, jawapan dia mendapatlah. Walaupun beracun, dia takkan kena tunggu mati, tak ada. Okey, ambil keris dulu. Sama tak daripada sebelah sini, 5 meter. Okey. Saya lari. Saya hiris. Okey, tangan dia dah luka. Kemungkinan dia datang balik sangat tinggi. Macam-macam lah. Mungkin selepas saya hiris dia tu, letak tangan balik. Lepas saya hiris, dia pun datang balik. Sebab masa ni racun tu tidak akan datang kesan lagi pada dia. Jadi patut bila ada peluang untuk matikan pergerakan serangan musuh secara total, ambillah peluang tu secepat mungkin. Faham ya? Jelas ya? Baiklah, itu saja perkongsian kita pada kali ini. So, harapannya agar perkongsian ringkas ini mendatangkan memberi manfaat kepada para penonton dan orang-orang yang mengikuti video yang perkongsian tentang teknik-teknik silat lah. Jadi, kalau tuan-tuan rasa video ini mendatangkan manfaat, jangan lupa follow, jangan lupa like, jangan lupa share. InsyaAllah berjumpa di video akan datang. Terima kasih. Yes! 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 Yeah! Yeah! Yes! Yeah! Yes! Yes! Yeah! 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 Oh.